Puteri Malin. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang puteri yang sangat jelita. Ramai pemuda berhasrat untuk mengahwininya. Tuanku Puteri, jangan berlari terlalu lama. Tolong beta. Oh Tuhan, adakah beta masih hidup? Gadis, tidakkah engkau membaca amaran di atas jambatan? Beta leka bermain, jadi beta tidak nampak. Beta telah kehilangan dayang beta. Awak di mana? Beta tinggal di Istana Alper. Istana Alper. Jadi engkau? Beta Malin, puteri kerajaan ini. Dan siapakah tu? Beta Andrew, Putera Maga. Beta sedang berburu dan sesat. Terima kasih kerana menyelamatkan nyawa beta. Biar beta hantar Tuan Puteri pulang. Kuda beta ada. Putera ini bukan sahaja kacak malah berani, dia juga penyelamat beta. Mengapa jantung beta berdegup kencang begini? Rambut Tuan Puteri berbau wangi seperti bunga got. Baginda bukan sahaja cerita malah lemah lembut. Nampaknya beta telah jatuh cinta padanya. Istana Alper. Tuanku Puteri sudah pulang. Dayang sangat takut. Ingatkan tidak akan berjumpa dengan Tuanku Puteri lagi. Aku ditimpa musibah. Nabaik putera ini telah menyelamatkanku. Puteri sudah selamat. Aku perlu pulang. Rombongan pengiringku pasti sedang mencariku. Harap kita akan berjumpa lagi suatu hari nanti. Putera, bilakah kita... Anakku, ke mana sahaja kamu pergi hingga Hamba hanya berjalan-jalan di Taman Diraja sahaja, Ayahanda Raja. Ya, tuanku, Patik membawa Tuan Puteri Beta datang untuk memberitahu Anakanda sesuatu. Esok, putera dari Bask akan datang untuk melamar Anakanda. Bask adalah kerajaan yang paling kuat di rantau ini. Tidak, Ayahanda, Anakanda tidak setuju. Bukankah kerajaan itu sentiasa mengintai dan mahu menakluki... Skim sebabnya, Anakanda harus mengahwininya. Nanti, Anakanda akan menjadi permaisuri kerajaan terkuat di rantau ini. Bukankah itu penyelesaian yang sempurna? Tetapi, Putera Bask terkenal sebagai seorang yang kejam. Anakanda tidak mahu... Beta sudah putuskan, jangan degil. Jika tidak patuh, beta akan kurung Anakanda lebih rela dikurung daripada mengahwininya. Bagus, berani Anakanda melawan beta. Pengawal, kunci pintu, kurung puteri di dalam biliknya tanpa perintah beta. Tiada siapa yang boleh membuka pintu. Tuanku Puteri, lepaskan beta. Istana Maga. Anakanda mahu berkahwin dengan puteri kerajaan Alper. Ya, Ayahanda. Anakanda telah jatuh cinta padanya. Baiklah, putera beta juga sudah sampai umur untuk berkahwin. Biar beta siapkan haran dan pergi ke sana untuk berbincang. Anak perempuan saya memang bertuah apabila Tuanku Raja dan putera dari Maga memintanya untuk menjadi isteri kepada putera tersebut. Tetapi perkara ini amat sukar bagi saya. Adakah sebarang masalah? Adakah sesuatu yang membuatkan Tuanku tidak berpuas hati? Oh, tidak. Putera dari negeri Maga datang untuk meminang Tuanku Puteri. Patik mesti segera memberitahu. Adakah Kanda dan Ayahanda Kanda datang ke sini untuk meminang beta? Ya, Tuan. Beta mahu keluar dari sini. Beta akan merayu kepada Ayahanda Raja agar mengizinkan beta Beta akan panjat tingkap. Itu sangat berbahaya. Beta mesti menemuinya. Beta amat kesal. Putera Bask telah datang untuk melamar puteri beta sebelum tuanku sekalian. Mereka adalah kerajaan yang paling berkuasa di rantau ini.
Beta tidak boleh menolak. Tuanku telah bersetuju untuk mengawinkan Puteri Malin dengan putera dari Bask. Ya, silakan bawa balik hantaran tu. Anggap saja kita tiada jodoh. Sungguh menyedihkan. Saya dan ayah saya mohon izin untuk beredar dahulu. Bagaimana anak anda hendak melupakannya? Puteri itu telah dikahwinkan dengan orang lain. Anakku, beta akan ikan gadis yang lebih sesuai untukmu. Anak anda tidak mahu berkahwin lagi. Anak anda hanya cintakan Puteri Malin sahaja. Sudahlah. Itu tidak mungkin. Mari kita pun semuanya akan berlalu, anakku. Putera itu telah pergi. Di manakah dia? Putera ada di pintu gerbang. Putera Andrew. Putera... Tuanku Puteri, nasib baik mereka tidak nampakkanmu. Jika beta akan malu besar. Tolong izinkan anak anda berkahwin dengan putera Maga. Tidak. Anak anda mesti berkahwin dengan putera Bask. Kalau ayah paksa saya akan pergi. Ayah tak boleh kurung saya. Engkau fikir beta tidak boleh mengurungmu selamanya? Beta beri engkau satu peluang terakhir, sama ada engkau kahwin dengan putera Bask, atau beta akan bina sebuah menara tinggi yang tertutup, tanpa jalan keluar, dan penjarakan engkau di dalamnya. Anak anda lebih rela dipenjarakan di menara itu. Bagus, jadi esok juga, beta akan suruh orang bina menara itu. Kamu akan tinggal di sana selama 7 tahun. Kita lihat selepas 7 tahun, adakah kamu masih degil atau... Adakah ayahanda raja akan berfikir semula dan melepaskan kita lebih awal? Makanan telah disediakan cukup untuk 7 tahun. Pintu gerbang pun telah ditutup rapat. Raja sudah bertekad. Aku tak menyesal. Aku lebih rela dipenjara daripada harus berkahwin dengan putera Bask itu. Kasihan kau, terheret sama kerana aku. Di mana sahaja Tuan Puteri berada, Patik akan sentiasa mengikut dan menjaga Tuan Puteri. Patik sama sekali. 7 tahun kemudian. Sudah 7 tahun 10 hari. Mengapa ayahanda belum membenarkan kita keluar? Mungkin Raja sudah lupa tentang menara ini? Ayahanda raja, bagaimana mungkin baginda lupa akan daku? Ku adalah puteri baginda. Mungkin Raja tidak ingat hari pembebasan Tuan Puteri. Mari kita tunggu sebentar lagi. Bekalan makanan hampir habis. Kita akan mati kelaparan. Macam mana sekarang? Keluar dari sini. Bawa pisau dan garpu ke sini. Baik, Puteri. Cepat. Kita hampir berjaya Ke mana kita akan pergi sekarang, Tuanku Puteri? Mari pulang. Ayah mungkin tidak rah. Mari kita pergi. Bukankah itu putera Bask? Apa yang dia buat di sini? 7 tahun lalu, beta sudah menolak untuk mengahwininya. Pelik sungguh. Mungkin kita patut pergi ke sana dan bertanya kepada penduduk. Pak Cik, saya baru sahaja melihat putera Bask masuk ke istana dengan megahnya. Adakah baginda sangat rapat dengan Raja Negeri? Oh, gadis. Dari mana kamu datang? Tidakkah kamu tahu kerajaan ini telah menjadi milik Raja Bask sejak 7 tahun yang lalu? Raja Bask telah menakluki kerajaan ini. Ya, betul. Mereka membawa tentera yang sangat kuat untuk menakluki tempat ini. Peperangan berlarutan selama beberapa bulan. Jadi di mana Raja dan para pembesar kerajaan Alper? Mereka semua telah dihukum mati di tangan kejam bapa dan anak Raja Bask. Oh, Tuhan. Jadi Raja,
ayahanda beta juga telah dibunuh oleh mereka? Rupa-rupanya, kamu ialah Puteri Manin. Benar, Tuanku Puteri dikurung di menara di hutan timur selama 7 tahun. Jadi tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, Tuanku Puteri cepatlah lari. Selama 7 tahun ini, mereka telah mencari Tuanku Puteri di merata tempat. Dia tidak tahu. Beta dipenjarkan di menara di dalam hutan. Raja tidak memberitahu sesiapa. Tuanku Puteri, cepat lari jika tidak akan dibunuh. Terima kasih, Pak Cik. Tabahlah. Kita akan pergi ke kerajaan jiran. Sudah berhari-hari kita hanya makan buah-buahan hutan dan minum air sungai. Beta sudah kehabisan tenaga. Kita mesti teruskan perjalanan ini. Harap kita akan jumpa rumah penduduk dan boleh menumpang berehat. Alamak, hujan akan turun dengan lebat. Beta tidak tahan lagi. Tuanku Puteri. Di mana beta sekarang? Kakak sudah sedar? Kamu panggil beta kakak? Dayan tidak berani mendedahkan identiti Tuanku Puteri. Takut bapa dan anak putera dari... Betul juga. Tapi di mana kita sekarang? Kita berada di dalam istana kerajaan Maga. Istana Putera Andrew? Kenapa kita berada di sini? Saya pergi mengambil makanan untuk menyediakan jamuan istana. Nampak kamu pingsan di tengah jalan. Gadis di sebelah pula menangis ketakutan. Kerana kasihan saya bawa kamu ke sini. Kamu sudah sedar? Terima kasih, Puan. Puan perlukan bantuan kami? Mulai hari ini, kamu berdua akan menjadi dayang di istana ini. Cepat ke dapur, bantu beta siapkan jamuan malam ini. Adakah jamuan di istana malam ini? Ya, betul. Malam ini, Cik Puan beta, tunang kepada putera Andrew, akan datang ke sini untuk bersiap sedia untuk majlis perkahwinan mereka dalam 3 hari lagi. Apa kata Puan? Putera Andrew akan berkahwin? Putera telah menangguhkan perkahwinan ini berkali-kali. Baginda malah berniat untuk tidak berkahwin langsung. Mengapa begitu, Puan? 7 tahun yang lalu, putera mencintai puteri dari Alper. Tetapi tentera Bask datang menakluki kerajaan itu. Mereka membunuh semua orang di istana. Puteri itu mungkin mengalami nasib yang sama. Putera sangat sedih, sehingga sekarang barulah baginda pulih dan bersetuju untuk berkahwin atas kehendak raja. Sudahlah, cepat ikut saya. Kita perlu bersiap untuk jamuan. Jadi, dia sangka beta sudah mati? Mungkin Tuan Puteri patut berjumpa dengan putera. Tuanku mesti hentikan perkahwinan ini. Beta sudah berbeza sekarang. Beta hanyalah seorang dayang di istananya. Beta perlu melupakannya. Anakanda tidak akan datang ke majlis jamuan malam ini. Putera tidak patut melihat anakanda sebelum berkahwin. Anakanda takut putera akan berubah fikiran. Ya, lebih baik biarkan majlis perkahwinan selesai, barulah anakanda akan muncul. Tetapi bukankah itu tidak sopan? Beta telah berjanji kepada raja dan putera untuk membiarkan anakanda bertemu mereka di jamuan malam ini. Tetapi jika dia nampak anakanda, semuanya akan gagal. Rancangan anakanda dan ayahanda untuk berkahwin dengan putera akan musnah. Siapa itu? Tuan Puteri, patut bawakan buah untuk tuanku. Masuk. Dayang ini sangat cantik, kalaulah beta secantik dia. Beta baru terfikir sesuatu. Ayah, saya terfikir satu idea yang bagus. Ayah nak dengar tak? Cuba anakanda beritahu beta. Gadis ini akan menggantikanmu di jamuan. Hebat, memang sama dengan idea beta. Kita bapa dan anak memang sependapat. Apa? Saya akan menyamar sebagai Cik Puan di jamuan malam ini?
bukan sahaja di majlis jamuan malam ini, tetapi juga di majlis perkahwinan nanti. Beta mahu, di mata semua orang, beta adalah pengantin yang cantik. Apabila perkahwinan selesai, beta dan engkau akan bertukar kembali ke identiti sebenar kita. Tidak, saya tidak boleh melakukannya. Bukankah ini menipu raja dan putera? Wahai hamba, ini adalah perintah beta. Jika kamu berani melanggar, maka jaga nyawa kamu itu. Perdana Menteri, saya mohon ampunkan saya. Kau sudah pun tahu betapa kuat dan berpengaruhnya ayah aku. Dengan kedudukan kau yang kecil dan hina itu, kau hanya mampu menurut dengan patuh. Kalau tidak, kau akan terima akibat yang aku tentukan. Ya, saya akan menurut. Salam sejahtera, Tuanku Raja dan Tuanku Putera. Oh, Tuhan. Kenapa tunang beta sangat mirip dengan Puteri Malin? Tidak sangka, Perdana Menteri mempunyai seorang puteri yang begitu jelita. Silakan duduk, kita mulakan jamuan. Adakah kita saling mengenali? Adakah kau letih selepas menempuh perjalanan yang jauh? Dia kelihatan sama seperti Puteri Malin. Tapi kenapa dia tidak menjawab apa-apa yang beta tanya? Jangan cam saya. Ini ialah rantai derima peninggalan bonda beta. Beta berikan kepada Adinda sebagai kenangan pertemuan kita hari ini. Jumpa lagi, Puteri. Tuanku Putera, silakan kembali ke bilik dahulu. Nanti Cik Puan bangsawan akan kembali. Aku akan menunggu. Baik, Tuanku Putera. Jadi kamu sudah selesaikan tugas kamu. Kembalilah ke tempat kamu dan bekerja. Beta akan kembali ke bilik putera. Baginda sedang menunggu beta di sana. Baik, Cik Puan. Siapakah engkau? Mengapa engkau memakai pakaian beta? Tuanku Putera, Patik ialah Cik Puan beta, isteri tuanku. Kita baru sahaja berkahwin. Menukar pengantin. Jangan cuba menipu beta. Kamu bukan pengantin yang baru beta kahwini. Siapa kamu? Beritahu perkara sebenar. Jika tuanku tidak percaya, beta akan panggil ayahanda beta untuk mengesahkannya. Tuanku Putera, ini memang Cik Puan beta, Puteri Patik. Ada apa-apa masalah? Kalian ayah dan anak fikir, boleh menipu beta? Beta tidak terima. Keluar dari istana beta sekarang. Pengawal, usir mereka keluar. Putera, aku kan isterimu. Pengawal, geledah seluruh istana, cari gadis yang memakai rantai loket derima itu untuk beta. Tuanku Putera, inilah gadis yang tuanku cari. Kamu semua keluar. Adinda Malin, bukan. Bukan, Patik bukan Malin. Beta kenal Adinda. Rambut Adinda yang wangi sundal malam. Bagaimana mungkin beta boleh lupa? Tuanku Putera masih ingat pada Patik? Perasaanku terhadapmu tidak pernah berubah. Adinda bukan lagi seorang puteri. Adinda hanyalah seorang dayang, tidak layak untuk kanda. Siapapun Tuan Puteri, apapun status Tuan Puteri, beta akan tetap mencintai dan mengahwini Tuan Puteri. Tuanku Putera, tuanku. Malin sayang, sudi tak awak jadi isteri saya? Patik setuju. Selepas itu, putera itu mengahwini Malin. Dia mengalahkan tentera Bask. Mereka hidup bahagia sepanjang hayat mereka.